Semalam, Menteri MITI YB Zafrul telah menerangkan dengan panjang lebar kegusaran Malaysia tentang Klausa 5.1 yang dikatakan menggadai maruah dan kedaulatan negara. Klausa ini menyatakan kalau Amerika menyatakan satu negara itu sebagai ancaman, Malaysia juga kena ubah perundangannya mengikut kehendak Amerika Syarikat. Jadi ini yang ditakuti oleh ramai rakyat kita. Dan Tengku Zafrul kata kita boleh, tak ada masalah tu, kerana lubangnya, loophole-nya adalah bersama, iaitu ancaman bersama kepada Amerika Syarikat dan juga Malaysia dalam hal. Tapi kalau kita tolak ungkapan loophole bersama itu, mampukah Malaysia dikatakan melawan kehendak Amerika? Saya ungkitkan tahun lepas, bulan Mei, Brian Nelson, orang kuat tentang pembiayaan kewangan terorisme di Amerika, Jabatan Kewangan Amerika, datang melawat Malaysia dan memulas sedikit tangan Malaysia supaya jangan berdagang dengan Iran. Tapi Menteri Dalam Negeri kata, elok-eloklah kita berdagang kerana apa yang dibuat oleh Amerika terhadap Iran adalah unilateral, bukannya daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi ini loophole yang kita gunakan. Jadi bagi saya, jika YB Zafrul kata ini loophole-nya bersama, saya percaya kita boleh menanganinya.